Bang, PB banyak lagi. Berlama. Kemarin tu, berada tu sewa bot ke Baak. Dia pergi mengai. Dia pergi mengai. Boleh ikan, banyak ekor juga. Naik, pergi beli nasi. Sambung sampai petang. PB naik dah. Alhamdulillah, terima kasih. Ada orang beli tu, terima kasih banyak-banyak. Kan hampa. Hampa tolong beli tak sampai habis. Hampa tolong beli tak sampai habis dalam beg kuning tu. Habis kita tutup. Tolong jual ni, tolong jual mok Baak ni. Hampa support tak produk mok Baak? Dan order 3, alhamdulillah murah perkataan adik ni. Ada orang jual sekilo 40. Betul tak? Tak kata kat kita, kat lepa. Upah lepa nak mai jauh. Lepas tu mai beli ikan nak beli upah. Lepas tu kos minyak, kos macam-macam lah. Lepa terpaksa jual dengan harga tinggi sebab kos melambung. Kurang pada tu memang tak boleh untung. Macam saya tangkap sendiri. Saya tangkap sendiri, saya jual dekat mak saya. Mak saya pun upah saya bersiang. Mak saya upah saya packing. Jadi kita ambil untung sikit-sikit saja. Dah jalan lewat TikTok cantik. Terima kasih. Terima kasih abang. Mari ni ketak pala-pala balik bungkus. Berjanji dengan sahabat-sahabat kata esok nak jual perkasan dalam live. Kalang kabut pergi packing. Kau bawa kah? Sekejap kita nak off sebab view dia turun kalau jual beg kuning lama-lama. Lepas detect kata kita menega, dia auto turun. Total semua 19. Allahu Akbar. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Abang Rafili. Terima kasih. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan segala urusan abang. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah. Setiap apa yang kita buat, InsyaAllah. Mak dekat duk catat kebaikan kita di pagi hari ni. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada semua yang membeli. Semoga sahabat-sahabat semua dimurahkan rezeki. Amin. Dimudahkan segala urusan. Terima kasih Abang Rafili. Terima kasih banyak-banyak. Allahu Akbar. Yang mana dekat mai terus di kedai. Yang mana dekat mai terus dekat kedai. Yang mana dekat mai terus kedai. Yang mana dekat mai terus kedai dapat harga special lah RM5. Kasih ikan apa paling sedap? Ikan paling sedap yang paling banyak saya jual, yang paling cepat habis ikan bongkok. Sebab ikan lampang orang pernah makan dah. Ikan belidak jarang-jarang orang makan. Tilapia orang pernah makan tempat lampam lampam. Tilapia ni dekat mana pun ada. Tapi ikan bongkok ni special dekat Tasik Timur Tasuh yang ada. InsyaAllah produk kita tak masin. Ikan kita tak masin. InsyaAllah sebab produk kita sebelum kita packing tu kita rasa dulu. Kita goreng, kita makan dulu. Kalau masin, kita basuh. Kita rendam pula. Kalau masin sikit-sikit tu standard lah perkasam. Tapi kata nak masin paik, tak ada. InsyaAllah waktu kita abang ni garanti. Sebab kita tahu zaman lo penyakit banyak. Zaman lo orang penyakit tinggi, darah tinggi banyak. Kita pun ada juga penyakit darah tinggi. Tu kita tahu, kita buat produk kita buat tak masin. Tu kita pakai vacuum pack apa. Kita nak elok apabila kita kurangkan garam, kita nak bagi ikan kita tak rosak, kita pakai vacuum pack. Kita sedut semua udara yang dalam pack plastik tu, dia boleh duduk kat dalam tu selama 3 bulan tanpa freezer. Apa abang? Waalaikumsalam. Baik. Thank you bang. Ya baik. Yang mana nak menega hampa Roger mai. Hampa untung banyak hampa. Beli RM5 untung
Sekali dengan pos RM6 lah. Sekali dengan pos RM6, beli RM6. Hampa boleh jual 10 sebelah. Kalau mai terus kat kedai lah, hampa untung RM5 lah. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak. Semoga dimurahkan rezeki. Terima kasih Abang Azizan. Oh, Abang Azizan ni dulu pagi-pagi kalau buat live ni, duk ada. Terima kasih, Bang. Tak pi bendang ni. Kak makan dah perkataan adik sedap. Tak masih tak bau busuk kohong. Terima kasih, Kak. Busuk kohong ni dia yang masalah dia garam kurang lah. Kami buat tu kami buat garam banyak. Hampa yang nak buat perkasan, Pak nak ajak 10 kilo ikan, 3 kilo garam. Jangan kurang pada tu, jangan lebih. InsyaAllah. InsyaAllah. Duk menyulam. Oh, Alhamdulillah. Ya nak, itu boleh papatan. Boleh papatan padi. Oh, seronok awak buat bendang. Syok ni. Buat bendang seronok. Kasar ni memang grade A+. Sebab ikannya besar. Bagus punya, terbaik. Ikan perkasan kita semua isi banyak. Isi banyak sebab kita nak makan isi kan. Yang mana nak berniaga, nak beli timbang kilo, hampa roja, Pak. Tengok dekat bio, ada nombor telefon, Pak. Hampa wasabi, Pak, saya nak hok tak paket lagi. Nak tak paket lagi. Bolehlah kita sembang harga. Jangan promote sangat, Pak. Nanti kena bayar. Betul? Yang mana nak beli ikan, meh? Ikan pucuk pisang. Ni. Ikan lampam. Yang mana nak beli, hampa tengok dekat bio. Yang mana nak beli, hampa tengok dekat bio. Hampa tengok dekat bio, hampa boleh pilih dan order. Terima kasih Ayung, terima kasih.